Pernah tak korang fikir kenapa ada sesetengah video tu kita macam tak boleh berhenti tonton? Betul-betul melekat kat skrin. Rahsianya sebenarnya bukan pada kesan visual yang canggih tu. Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar apa sebenarnya di sebalik suntingan yang hebat, iaitu psikologi manusia. Okey, ini mungkin benda paling pelik yang korang akan dengar pasal suntingan video. Kalau ada orang puji suntingan korang, maksudnya korang dah gagal? Bunyi macam tak masuk akal kan? Tapi cuba dengar dulu. Sebab bila korang faham konsep ni, ia akan ubah cara korang melihat suntingan video selama-lamanya. Jadi kat sinilah ramai penyunting atau editor tersilap langkah. Mereka sibuk kejar transition yang tengah trending, plugin mahal, semua itulah. Tapi hakikatnya benda tu semua tak penting sangat. Kebenarannya lebih mudah tapi jauh lebih berkesan. Suntingan yang hebat bukan pasal software tapi pasal faham otak manusia. Baiklah, mari kita mulakan dengan meruntuhkan mitos terbesar dalam dunia suntingan moden ni, iaitu kepercayaan bahawa kesan-kesan visual yang gempak itulah kunci kepada sebuah video yang berjaya. Cuba fikir sekejap, semua kesan visual yang popular tu mungkin nampak lawa, nampak hebat, tapi adakah ia betul-betul buat penonton rasa sesuatu? Selalunya tak. Ia cuma hiasan. Ia bukan isi utama yang buat orang tak boleh alihkan pandangan dari video tu. Jadi, kalau bukan kesan visual, apa dia? Ini membawa kita kepada idea teras kupasan ni. Suntingan video pada dasarnya bukanlah kerja menyusun klip. Ia adalah kerja menterjemah emosi. Cuba ubah soalan dalam kepala korang. Daripada fikir, okey, shot mana nak letak lepas ni, tukar kepada apa yang aku nak penonton rasa lepas ni. Dengan hanya menukar soalan tu, percayalah, cara korang menyunting akan berubah 100%. Korang bukan lagi sekadar penyusun puzzle, tapi korang dah jadi arkitek untuk sebuah perjalanan emosi. Tengok contoh yang sangat power ni dari filem The Dark Knight. Editor filem ni tak tunjuk Joker cakap benda-benda seram je. Tak. Sebaliknya, bila Joker tengah cakap, dia potong tunjuk muka Rachel yang tengah ketakutan. Cut tu, itulah yang buat Joker nampak berkali-kali ganda lagi menakutkan sebab kita dapat rasa ketakutan Rachel. Teknik ini kita panggil potongan reaksi atau reaction cutaway dan ia sangat-sangat berkesan. Bayangkan dalam podcast video, bila tetamu tengah cerita benda yang mengejutkan, kita potong dan tunjuk muka host yang tergamam. Boom! Kesan emosi masa tu terus jadi 2 kali ganda lebih kuat. Semua benda yang kita bincangkan ni berakar umbi daripada satu prinsip yang lebih besar. Jom kita gali sikit kuasa psikologi yang sebenarnya berada di hujung jari seorang penyunting video. Bunyi macam gramatik kan? Kawalan minda. Tapi ia betul. Sebagai seorang editor, korang ada kuasa untuk membentuk masa, persepsi dan juga emosi penonton. Korang yang tentukan apa yang mereka perlu tengok, bila mereka perlu tengok dan paling penting, apa yang mereka perlu rasa. Kuasa ni datang dari keupayaan untuk mengawal 3 benda. Ke mana nak arahkan perhatian mereka, macam mana nak cetuskan emosi mereka dan macam mana nak buat mereka sentiasa ada rasa ingin tahu. Ada satu prinsip psikologi yang power gila kat sebalik semua ni. Nama dia kesan Zeigarnik. Pernah tak korang tengok cerita yang habis tergantung? Lepas tu berhari-hari asyik terfikir, apa jadi lepas ni kan? Itulah kesan Zeigarnik. Otak kita ni memang tak suka benda tergantung. Dia nak tahu penamatnya. Jadi, sebagai editor, kita boleh guna rasa tak puas hati mental ni untuk buat orang ketagih dengan video kita. Jadi, macam mana nak guna benda ni? Senang je. Dalam suntingan korang, cipta soalan, tapi jangan terus bagi jawapan. Tangguhkan jawapan tu. Kita panggil ni curiosity loops atau gelung rasa ingin tahu. Jangan tunjuk semua kad serentak. Bagi sikit-sikit je. Biar otak penonton tu gatal dan nak tahu apa yang akan jadi seterusnya. Sekarang, mari kita patah balik kepada perkara yang paling asas dalam suntingan, iaitu potongan atau cut tu sendiri. Setiap kali korang klik mouse untuk memotong klip, ia sebenarnya satu keputusan yang jauh lebih besar daripada yang korang sangka. Korang kena faham benda ni betul-betul. Setiap cut adalah satu keputusan. Korang bukan saja pilih apa yang penonton akan nampak. Pada masa yang sama, korang juga memilih apa yang mereka takkan nampak. Dan pilihan itulah yang akan membentuk keseluruhan cerita. Tengok betapa berkuasanya benda ni. Katalah korang ada rakaman mentah seseorang yang cakap tergagap-gagap sikit. Dengan hanya buang beberapa jeda dan perkataan korang boleh tukar persepsi penonton terhadap dia. Daripada nampak gugup, terus nampak yakin. Rakaman yang sama, tapi dengan beberapa potongan, korang dah cipta satu realiti yang baru. Inilah sebabnya kenapa asas tu sangat penting. Kesan visual yang hebat macam mana pun takkan dapat selamatkan suntingan asas yang lemah. Jadi pastikan korang betul-betul mahir memotong rakaman utama atau A-roll dulu. Itulah tapak lumah yang kukuh.
Semua benda lain dibina atas tapak tu. Okey, untuk bahagian terakhir, mari kita gabungkan semua konsep ni untuk mendedahkan apa sebenarnya matlamat akhir seorang penyunting yang hebat. Jadi, kita patah balik kepada idea pelik awal tadi. Kejayaan sebenar bukan bila orang cakap, wah, editing kau gempak lah. Bukan. Kejayaan sebenar adalah bila penonton tu terlalu asyik dengan cerita sampai dia langsung tak perasan pun ada suntingan. Dia cuma tahu satu benda je. Aku tak boleh berhenti tengok video ni. Dan inilah matlamat utama kita apabila suntingan korang menjadi halimunan bila ia sebati dengan penceritaan sampai orang tak sedar pun ia wujud, masa itulah korang dah betul-betul jadi pakar dalam seni ni. Jadi ingat 4 tiang utama ni. Terjemahkan emosi untuk buat penonton rasa sesuatu. Kawal perhatian mereka dengan rasa ingin tahu. Kuasai masa dan rentak penceritaan. Dan paling penting, faham niat di sebalik setiap potongan yang korang buat. Jadi, saya nak tinggalkan korang dengan satu cabaran. Lepas ni, bila korang tengah menyunting, selepas setiap kali korang buat cut, berhenti sekejap. Tanya diri sendiri soalan ni. Apa yang aku nak penonton rasa sekarang? Jawapan kepada soalan tu, itulah kunci kepada suntingan yang bukan sekadar baik, tapi hebat.